I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door. Assalamualaikum. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Okey, boleh duduk. Baik, sebelum kita mulakan kelas, kita minta ketua kelas untuk membacakan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin. Baik, kelas kita dah selesai bercuti. Semua dah cuti Dah. So hari ini kita akan mulakan pembelajaran pada sejarah bab 1. Okey, ada yang dah semak buku ke? Ada yang dah buat study sebelum ni? Ada yang dah semak? Baru habis cuti. Okey, buka buku. Jangan main-main lagi. Pen semua letak, buka buku. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk Kerajaan Alam Melayu, bab 1. Jadi pada hari ini cikgu akan meliputi bab 1.1, 1.2 dan 1.3. Okey, mulut tutup, mulut jangan sangat. Mulut tutup. Okey. Semua bersedia Okey, jadi pada kelas hari ini, objektif pembelajaran kita adalah pada akhir pembelajaran ini cikgu nak kamu semua dapat, apa yang kamu dapat? Faham kronologi perkembangan kerajaan alam Melayu. Okey, yang kedua adalah kamu semua boleh meneroka bukti kewujudan alam Melayu. Dan yang ketiga pula adalah cikgu nak kamu semua boleh membuat imajinasi di mana sifat keterbukaan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sama zaman. Yang sezaman yang sama zaman. Semua faham? Okey. Bagus awak semua ni. Okey, dan untuk kriteria kejayaan pula pada hari ini, untuk kita nak menjayakan pembelajaran kita pada hari ini, pertama sekali kita kenalah menginterpretasikan konsep alam Melayu. Dan yang kedua, kita memahami kepentingan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar kepada kerajaan alam Melayu. Okey, dan yang ketiga pula adalah kita nak kaitkan kepimpinan pemerintahan dan kemasyhuran kerajaan tersebut. Okey, kita kena tahu, kita kena faham di dalam sebuah kerajaan tu mesti ada pemimpin dan pemerintahan dia. Jadi apa yang menyebabkan mereka ni masyhur dan apa kemasyhuran yang mereka bawa? Okey? Ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Okey, ini adalah garis-garis masa kerajaan alam Melayu. Okey, kerajaan alam Melayu ada berapa? 7. Berapa? 7? 6. 6. Okey. 1 2 3 4 5 6. 6. Okey. Jadi ini bawah ni abad dan ini apa kerajaan dia. Okey, kita tengok kat sini. Daripada abad pertama sehingga ke abad ke-6 kerajaan apa? Funan. Kerajaan Funan. Jadi maksudnya kerajaan Funan wujud daripada abad pertama dan dia berakhir pada abad yang ke-6. Okey? Yang kedua pula adalah kerajaan Champa. Kalau kita tengok kat sini, kerajaan Champa dia adalah yang paling panjang. Okey, daripada abad kedua sehingga ke abad 15. Okey, yang ketiga pula adalah kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua. Daripada bila? 5. Abad ke-5 Sehingga 11. 11. Pandai. Kemudian yang keempat adalah Gangga Negara daripada 6. sehingga 11. okey, selepas tu kerajaan apa? Sriwijaya. Sriwijaya daripada abad 7 sampai 11. sampai 11. Selepas itu Angkor daripada abad 9, 16. 16. Dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit daripada abad 13, 15. okey, daripada semua nama-nama ni cikgu nak tanya satu je, walaupun awak belum belajar kan. Okey, nama-nama ni kita familiar kan? Dekat mana kerajaan yang memang ada dekat tanah Melayu? Kedah Tua. Kenapa Kedah Tua? Sebab nama dia Kedah. Sebab nama dia Kedah, betul. Siapa nama ni? Pandai lah ni. Ilyas. Ilyas. Baik, nanti cikgu belanja makan Ilyas Okey, yang dekat Indonesia kat mana? Sriwijaya ni kau. Sriwijaya. Majapahit pun Indon juga. Nama dia. Sebab kita based on nama pun kita dah boleh tangkap Okey. Next adalah konsep alam Melayu. Okey, konsep alam Melayu. Jadi
Untuk bab ini, pada akhir ni apa yang kita nak adalah kita nak awak semua boleh menjelaskan apa tu konsep alam Melayu. Untuk kita menjelaskan konsep alam Melayu tu, ada 3 perkara yang kita kena tengok, baru kita boleh jelaskan dia. Okey, ada 3 faktor yang kita kena kaji. Yang pertama sekali daripada aspek geografi. Yang kedua bahasa. Yang ketiga budaya. Okey, pandai. Alright. Daripada aspek geografi pula. Okey, nampak tak muka-muka ni? Nampak. Kenapa muka dia ada dalam slide ni? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Sebab cikgu belum bagi tahu kan? Okey. Muka-muka ni adalah, ini adalah mereka-mereka yang mengkaji tentang aspek geografi kerajaan alam Melayu. Jadi bila kita sebut aspek geografi je, mesti ada pengkaji dia. Pengkaji dia siapa? Mereka lah. Inilah dia. Okey, yang pertama sekali Profesor Dr. Chu Ming. Dia mengkaji manuskrip Melayu. Okey. Dia kata dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia. Ni awak kena ingat Kalau sebut nama Dr. Chu Ming je, dia akan cakap aspek geografi kerajaan alam Melayu adalah daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Okey? Yang nak tulis boleh tulis. Okey, yang kedua pula adalah Abdul Hadi Haji Hassan. Dia ni siapa? Dia adalah seorang ahli akademik. Okey? Apa yang dia kata adalah alam Melayu ni adalah satu lingkungan, geografi dia, kedudukan dia adalah kat mana? Meliputi Kepulauan Melayu sehingga selatan Thailand. Maksudnya Kepulauan Melayu kita lah. Okey, daripada bahasa sekarang kita panggil Malaysia, negara kita Malaysia kan? Sampai ke selatan Thailand. Itulah kerajaan alam Melayu menurut Abdul Hadi Haji Hassan. Okey. Yang ketiga pula yang kat sana tu, yang pakai cermin tu adalah Profesor Emeritus. Siapa tahu Emeritus tu apa? EME. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Emeritus ni maksudnya dia dah belajar tahap yang sangat tinggi sampai dia dapat pengiktirafan, dipanggil Emeritus. Okey, dekat Malaysia tak ramai pun. Benda ni tak ramai, okey. Jadi bila kita tengok ada Emeritus tu, kita tahulah yang mereka ni bukannya biasa-biasa, okey. Mereka ada sertifikat dia, okey. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman. Dia ni adalah seorang ahli arkeologi. Apa itu ahli arkeologi? Tak tahu. Mengkaji tulang. Amboi. Gali-gali. Baik. Ada? Nak cuba? Tak ada. Okey. Ahli arkeologi ni maksudnya adalah dia mengkaji peradaban budaya zaman lampau. Dia mengkaji dari segi batu, persuratan, dokumen yang mana-mana yang lampau-lampau tu dia jumpa, dia kaji untuk melihat sejauh mana atau keluasan geografi sesuatu kerajaan tu. Siapa yang buat ni? Dr. Nik Hassan. Dia mengkaji melalui dia kata alam Melayu ni meliputi kawasan Madagaskar. Okey, dibawa ke tanah Melayu, dipanjangkan lagi ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke negara Taiwan. Besarlah. So kalau kita refer merujuk kepada Dr. Nik Hassan tadi, alam Melayu ni dia sangat besar. Daripada Madagaskar sampai ke Taiwan. Luasnya tu. Okey? Dan yang keempat pula adalah Profesor Emeritus, sama juga Emeritus, Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein. Dia ni adalah seorang ahli bahasa dan kebudayaan. Okey, menurut beliau adalah dunia Melayu ni meliputi selatan Vietnam, Kemboja, Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Okey, kalau awak perasan tadi ada satu juga yang kat sini pun dia cakap Malaysia pun ya, Indonesia, Filipina sama juga. Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail dengan Dr. Chu Ming, pendapat mereka ni hampir sama. Okey, so awak jangan keliru lah nanti bila keluar soalan exam, awak jangan keliru pula. Okey. Okey, kita masuk pula bab yang terakhir 1.3, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Di akhir pembelajaran ini cikgu nak awak-awak semua boleh memerihalkan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, yang pertama sekali adalah Kerajaan Funan. Dia berpusat di mana? Jayapura. Jayapura, baik. Siapa yang pengasas? Brahmin. Okey, siapa tahu Brahmin tu apa? Pendeta. Golongan yang bawah ke atas? Atas. Atas, baik.
Kalau kita tengok pada zaman dahulu, pada zaman-zaman sebelum ni, dia menilai status seseorang tu, dia ada dia punya, kita panggil dia tingkat-tingkat, ataupun biasa bangsa India panggil kasta. Panggil kasta. So Brahmin ni adalah golongan tertinggi dalam sebuah masyarakat. Status sosial dia paling tinggi. Okey, jadi yang mengasaskan kerajaan Funan ni namanya adalah Kaun Dinya. Kaun Dinya. Dia ni adalah seorang golongan yang tinggi status sosial ni, Brahmin. Okey. Kemudian Kaun Dinya ni dia berkahwin dengan Soma. Soma tu pasangan dia lah. Pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Maksudnya si Soma tu tadi dia ni pemerintah juga. Pemerintah dekat Sungai Mekong. Okey. Kaun dia Soma kahwin. Bila dia kahwin, dia bentuk satu kerajaan baru, dipanggil kerajaan Funan. Okey. Masyhur semasa pemerintahan Fan Shihman. Fan Shihman ni adalah golongan raja-raja. Okey, Fan Shihman ni golongan raja-raja. Di barat kita macam ni lah, kita dekat negara Malaysia, kita punya sultan siapa? Agung. Kita punya agung. Siapa? Sultan Johor. Siapa nama? Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Okey. Fashiman ni Sultan Ibrahim. Kalau nak mudah faham lah, Fashiman ni Sultan Ibrahim. Kaun dia ni Perdana Menteri kita. Ibarat dia macam tu. Nak mudah faham lah Okey. Fashiman ni dia meluaskan kawasan dia tu, meluaskan kuasa pemerintahan dia sampai ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamrah sebelah timur. Okey, dengan bantuan Kaun dia. Okey, dengan bantuan, kita panggil sekarang Perdana Menteri dia lah. Kalau dulu kita panggil Panglima lah. Okey, Panglima dia. Okey. Seterusnya, beliau menguasai Selatan Myanmar dan Segetang Kra. Dan akibat peluasan kuasa itu tadi menyebabkan Funan menguasai jalan perdagangan utama di antara timur dan barat. Disebabkan banyak kawasan-kawasan perdagangan tu dah dikuasai oleh Fashiman tu tadi. Okey, kerajaan Funan ni lah. Okey. Ini menyebabkan pada abad ketiga, Funan ni dah menjadi pusat perdagangan utama yang terbesar di alam Melayu. Okey. Dan raja terakhir untuk kerajaan Funan ni adalah Rudravarman. Cuba sebut. Rudravarman. Okey. Tapi kita kena tahu sesuatu kerajaan tu dia biasanya tak akan bertahan lama. Okey, dia mesti ada mula, ada akhir. Okey. Kerajaan Funan ni dia mula merosot apabila dia telah diserang oleh kerajaan Chenla. Okey, kerajaan Chenla. So bila awak ingat kerajaan Chenla tu, itu adalah kerajaan yang menyerang kerajaan Funan. Okey. Okey. Kita tengok pula kerajaan Angkor. Dia berpusat di hari raya. Macam itulah kita sebut Okey, siapa pengasas dia? Jaya Varman II. Okey, daripada mana? Chenla. Okey, apa yang dia buat? Dia satukan wilayah Sungai Mekong. Okey, betul. Okey. Bila dia masyhur? Bila kerajaan Angkor ni masyhur? Tak kuat sikit, tak dengar lah. Apa tadi sebutnya? Siapa nama dia? Okey. Cuba ulang balik. Dia masyhur semasa pemerintahan Suryavarman II dengan meluaskan kuasa Empayar Angkor dari sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke Selatan, daripada lembah Sungai Mekong sampai ke selatan Myanmar. Jadi kalau kita sebut kerajaan Angkor tu tadi, siapa nama yang kita kena ingat? Siapa nama yang antara nama-nama yang kita patut ingat kalau kita kata kerajaan Angkor? Apa nama yang kita patut ingat? Ada dua nama kat sini. Jaya Varman II. Lagi? Suryavarman II. Suryavarman. Yang patut awak paling ingat Surya Varman. Suryavarman II. Sebab kerana dialah kerajaan Angkor ni masyhur. Tapi pengasas dia adalah Jaya Varman II. Okey. Jadi Dia ada kaitan dengan ni, cikgu, dengan kerajaan Champa. dengan kerajaan Champa ada. Dia ada kaitan. Kenapa dia ada kaitan? Okey. Sebab Suryavarman II tu tadi dia berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daivek. Okey, dua kerajaan ni serang dia berjaya halang. Okey. Dia juga telah mewujudkan jalinan perdagangan antara
pedagang tempatan dan juga pedagang luar. Okey, selepas Surya Varman 2 tu tadi, usaha-usaha dia telah diteruskan oleh Jaya Varman 4. Okey, yang meluaskan kawasan hingga ke sempadan 6. Okey, dia membina Angkor Thom dan 102 buah hospital. Okey, apabila Jaya Varman 4 ni meninggal dan diserang oleh Siam, kerajaan ini dah mula merosot pada tahun 1594. Okey, seterusnya kerajaan Majapahit. Saya minta seorang bacalah, saya pun dah penat juga ni. Minta tolong seorang bangun. Yes. Okey. Cuba Yas, baca kuat-kuat semua nak dengar. Kerajaan Majapahit berpusat di kota Trowulan. Okey. Diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol pada tahun 1294. Okey. Kerajaan Majapahit masyhur bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Okey. Beliau berjaya kembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Baik. Seterusnya, beliau mula meluaskan kuasa ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, serta bahagian selatan dan utara Sulawesi, seterusnya ke Pulauan Maluku. Majapahit menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Ia merosot apabila Gajah Patih Mada mati dan diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Okey, beri tepukan. Okey. Jadi kalau awak nampak dekat sini kalau awak perasanlah kita dah belajar 4 kerajaan kan? Okey, kalau awak tengok, pengasas bukan orang yang memasyhurkan kerajaan tu. Di dalam sesuatu kerajaan tu mesti ada someone yang memasyhurkannya. Okey? Kalau awak tengok dekat sini, siapa yang memasyhurkan dia? Patih Gajah Mada. Dia sebagai Perdana Menteri. Okey, kebiasaannya Perdana Menteri pada zaman Perdana Menteri itulah dia akan masyhur. Okey? Dan pada masa Perdana Menteri itu masyhur, pemerintah dia siapa? Siapa raja dia? Tribuana Tunggadewi. Okey, jadi kalau kita sebut Pulau Jawa, Kerajaan Majapahit, kalau awak dengar Trowulan, tak ada lain lah tu. Patih Gajah Mada, kena ingat. Kemudian Tribuana awak kena ingat. Soalan-soalan ni akan keluar lah. Okey? Okey, dah selesai. Jadi selepas ni cikgu akan bagi, kita akan buat kuis. Kita akan guna Kahoot. Okey, semua dah ready ke belum? Belum. Awak kena ready juga. Belum, awak kena ready. Kita akan jalankan kuis. Baru cikgu dapat tahu awak faham setakat mana. Okey? Tak boleh. Sebab pendek je tadi kita belajar tu. Ya, cikgu akan bagi awak masa take 5. Take 5. Ingat balik apa yang kita belajar tadi. Ada catat kan? Okey, buat catatan. Selepas ni cikgu akan jalankan kuis. Siapa dapat markah tinggi, cikgu bagi bintang. Okey. Siapa tak dapat markah tinggi, cikgu bagi pangkah tau. Nanti mak ayah awak tengok marah dia. Okey, untuk soalan pertama. Kuis subjek sejarah yang mana kita belajar tadi. Kuis bersedia. Awak ada masa lebih kurang 20 saat saja. Okey, menurut pendapat Profesor Dato' Dr. Ning Hassan Suhaimi, Ning Abdul Rahman, kerajaan alam Melayu meliputi kawasan apa? A. India. Berapa? Barat Cina. Biru. Okey, kita tengok jawapan. Betul. Tepuk. Cikgu akan bagi bintang. Okey, balik nanti tuju mak ayah tau. Okey. Oh, laju awak semua ni pandai Okey, seterusnya. Dah bersedia? Dah. Okey, kita tengok soalan kedua pula. Dapat markah berapa? 885. Okey, cepat. Ini kita main-main random je. Okey. Okey, soalan kedua pula adalah apakah faktor yang mendorong penggunaan bahasa Melayu di alam Melayu semakin meluas? Saya. Apa jawapannya? Pelayaran orang Melayu ke semua kawasan alam Melayu. Okey, jawapan ni hijau Okey, kita tengok betul. Okey, bintang untuk Rasida. Okey, sama-sama. Okey. Kita tengok berapa markah dia dapat. Dia dapat cepat ke ni? Kita tengok markahnya. Naik lagi. Okey, bagus. Kelas ni baguslah, cepat markahnya tinggi.
Okey, yang ketiga Okey, antara berikut yang manakah pusat pemerintahan kerajaan Champa? Okey. Saya cikgu. Okey, apa dia? Indrapura. Indrapura hijau, kita tengok. Betul. Cikgu sangat bangga dengan awak semua ni lah. Okey, kita bagi bintang. Okey. Bagi 3 cikgu. Tiga sebab dia laju ni. Ini paling laju ni. 3. Okey. 3 bintang. 3 bintang. Okey. Kerajaan Indrapura. Dapat 3. Kasih dah cikgu. Sebab dia laju, dia cepat. Tapi saya lagi pun sama juga laju. Saya lagi laju cikgu. Tak apa, nanti cikgu tambahkan. Okey, markah dah naik 2696. Laju kelas ni, bagus. Okey, soalan keempat pula. Apakah faktor yang menyebabkan membolehkan kerajaan Funan mencapai zaman kemasyurannya? Okey, siapa jawab? Awak belum jawab lagi, cuba jawab. Cikgu. Yang paling degil ni, jawab. Hubungan dengan negara luar. Hubungan dengan negara luar. Betul. Okey, yang ini cikgu bagi 2 bintang. Tak boleh kalah. Tak ada kalah. 1 bintang. Yeay. Sama. 1 bintang. Okey, Nanti, awak jangan gaduh. Nanti cikgu bagi bintang lagi. Kita ada satu lagi soalan dia. Jadi semua dapat jawab kan? Okey, yang selepas ni soalan terakhir, siapa yang dapat jawab dialah pemenang dia. Cikgu akan bagi tambahan lagi 2 bintang. Jawab. Okey. 1, bersedia 1, 2, 3. Okey. Apakah yang dapat dibanggakan oleh kerajaan Kedah Tua semasa kemasyurannya? Kalangan siapa nak jawab? Semua lambat. Kegiatan perdagangan. Ni dulu. Okey, kita tengok Salah lah cikgu jawab. Salah. Okey, siapa nak jawab yang kedua? Siapa ada jawapan? Kegiatan perdagangan salah. Betul cikgu, betul. Betul. Cikgu, betul. Betul. Ini salah. Betul jawab. Okey. Saya bagi awak Cikgu ni, aduh. 1, 2, 3, 4 bintang. Okey. Bukan D, kami nak C. Okey. So kita dah ada soalan lagi tak? Dah habis. Okey, jadi pemenang untuk kuis ni adalah Rashidah. Sila bangun sikit. Jadi semua contoh ialah Rashidah, okey. Dia jawab cepat, okey, bagus. Okey, jadi selepas ini kita tak habis lagi, nak bagi awak lebih bersemangat, kita ada buat satu lagi aktiviti, iaitu aktiviti pecah belon. Siapa suka main belon? Saya. Suka. Okey, jadi untuk aktiviti yang seterusnya ni kita akan main teka silang kata berdasarkan belon yang ada dekat depan. Tepuk tangan. Okey, jadi cikgu nampak awak semua dah bersemangat ni kan? Okey. Cikgu akan panggil seorang-seorang, pilih belon, pecahkan, tengok nombor kat dalam tu, kemudian jawab soalan dekat sini. Jadi tugas awak adalah pecahkan belon, cari nama-nama yang ada di dalam ni, dalam teka silang kata ni Okey. Awak akan ke depan untuk cari nama tu. Okey. Saya minta Ustaz bangun. Okey, pada bangun. Okey, badan tegap sikit. Okey. Handsome Ustaz ni. Okey. Pilih belon dan pecahkan. Pecah terus. Pecah terus. Pecah terus. Alah, kenapa kalau open? Janganlah. Bagi. Okey, boleh. Okey. Okey, cuba tengok nombor apa yang ada kat dalam. Dia nak yang senang cikgu, tak adil. Boleh. Ini kan kita dah pilih sendiri. Nombor 4. Nombor 4. Datuk Pendeta. Cuba cari kat mana Datuk Pendeta. Datuk Pendeta. Awak ada 5 saat je 5 saat. Okey, kira sama-sama. 1, 2, 3. 4. Okey, bagi. Mana awak punya buku? Cikgu bagi bintang. Bagi bintang. Dapat 2 bintang ni. 2 bintang lagi. 1, 2. Okey, 2 bintang. Baik. Okey, yang kedua, Ilyas. Okey, pergi depan. Awak pilih belon mana yang awak rasa ada di hati awak. Warna kuning. Kenapa warna kuning? Sebab dia warna diraja. Warna diraja. Pandai. Ambil mak kau. Okey, cuba tengok. Jeng. Nombor 2 cikgu. Nombor 2. Okey, nombor 2. Nik Hasan. Kira sama-sama. 1, 3, 4. Okey.
Betul. Okey. Nik Hasan. Bagus. Okey, cikgu bintang lagi. Yang itu kawan cikgu dia tolong betulkan. Ada orang lain cikgu. Ada kawan cikgu. Cikgu memang ada kawan kadang-kadang diikut. 1, 2. Okey. Sama-sama. Okey, yang ketiga pula. Rashidah. Okey, cuba pilih belon mana yang awak suka. Hati-hati dalam belon ni bunyinya kuat. Okey, letup. Itu. Mana hilang? Okey. Cuba buka. Cuba tengok dalam tu ada nombor berapa. Susah nak buka. Kita boleh start kira. 1. Weh, sumpah tak boleh buka. Pelan-pelan bukanya. Okey. Nak buka. Pergi minta tolong kawan buka. Tak tahu ya. Koyak je. Cikgu balik kuat sangat cikgu. Ya? Cikgu balik kuat sangat. Senyap lah yang boleh. Nombor berapa? Akan share balik. Nombor 1 tengok. Nombor 1. Tengok nombor 1 siapa? Alfred. Alfred Russell. 1. Oi, cikgu tak ada. Ayo. 5 Dia saja bintang. lamakan masa tadi cikgu. 5 bintang. Dia laju betul. Laju betul ni. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu bagi bentuk love lagi. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Balik tunjuk mak. Mak mesti suka ni. Sikit lah cikgu. Okey, yang keempat. Ku Saida, bangun. Pilih nombor mana yang awak suka. Tadi kata nak warna purple Ya. Okey. Okey. Oh, dah siap buka dah. Nombor 6. Nombor 6 siapa? Abdul Hadi. Abdul Hadi. Okey, cuba pilih. Ya. Okey. Tak sempat kira. 7 bintang. Okey. 1 bintang nanti claim dengan cikgu RM1 Oh, RM30 ni cikgu. Cikgu belajar ya. Kalau cikgu. Okey. Yang ini cikgu tau, cikgu try awak kira tau. Semudah kan tadi pun. Ada lagi. Coming cikgu. Mak kau. Comeng cikgu, Comeng. belum lagi. Coming. Ya, okay, kita tengok. Tentang nombor 8 tak? Nombor 3 lah. Nombor 3 cikgu. Kita tengok Nombor 8 cikgu. Coming. 2, 3, 4. Cikgu jumpa. Cikgu dapat berapa bintang? 1 je cikgu. 1 bintang lah. Kesian dah kat cikgu Bintang semua dah habis korang minta. Okey. Jadi untuk hari ini dah selesai pembelajaran kita. Cikgu harap awak semua faham apa yang kita belajar dan cikgu pun dah bagi awak quiz dan dah bagi awak teka silang kata untuk jadikan pembelajaran kita ni lebih happening. Okey. Jadi balik ni awak dah boleh bercerita dengan kawan-kawan. Jumpa mak, cakap dengan mak, dah faham dah kerajaan Kedah Tua, dah faham mencampur. Jadi mak tahu awak pergi sekolah ni bukan main-main tapi awak pun belajar. Dan tunjukkan sekali bintang yang awak dapat tu. Minta dekat mak 1 bintang RM1. Okey. Jadi cikgu beredar dulu. Awak semua boleh sambung buat kerja masing-masing. Jangan main-main, jangan panjat, jangan tunjuk bangunan Okey, baik. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bangun. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat berjaya Okey. Sama. Beg tak bawa. Tak tadi masuk pakai. Oh, beg cikgu tertinggal. Cikgu baik cikgu. Beg tertinggal pula. Okey. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Baik ya. Asyik.